Okay, Assalamualaikum geng. Aku dekat Malaysian Auto Show. Aku jarang suka SUV geng. Tapi ada satu SUV ni aku nak tunjuk kat korang. Brand J-Tour model T2 geng. Ni handsome gila geng. Sangat-sangat handsome. Jom aku cerita kat korang sedikit. Let's go. Okay geng, kalau kau tengok bahagian depan dia ni tak payah cerita banyak dah. Brand dia ni siap nyala lampu LED geng. Lepas tu ini dia Matrix LED. Kalau kau drive daripada KL sampai Kuala Terengganu ke Kelantan ke atas highway terang. So dengan lampu Matrix, lupa depan dia memang handsome. Ni 10/10 aku bagi geng. Mantap. Alright geng. Kalau kita tengok bahagian tepi ni, benda yang jelas kau nampak adalah rem dia geng. Rem dia 20 inci. Memang tune design dia yang terkini lah, senang cerita. Okey, saiz tayar dia geng ni 255 55 20. Bagi aku rem ni memang tip-top. Lepas tu yang paling best lagi, selain daripada side step, kau tengok ni geng, dari tepi dia ada wide body sampai ke belakang geng. Selain daripada roof rail yang style ni, kalau kau tengok selalu kereta roof rail ni memang biasa-biasa, tapi dia design kau tengok macam tak nak letak barang tau. Alright geng, bahagian belakang, kalau biasa kau tengok SUV tempat letak tayar dia ni bulat, tapi yang ni petak geng. Ada 360 kamera. Yang paling menarik ini dia geng. Bila kau buka bonet belakang dia ni, ini dia boleh lock damper dia lock supaya bila anak kau lepak masa kempen, angin tolak, pintu takkan tertutup. So memang nice. Dia ada 2 cup holder kat sini untuk gantung barang, dia ada kat sini. Lepas tu kapasiti bonet dia geng lebih kurang 400 liter, tapi kalau kau buka semua seat belakang ni 1000 liter geng. Geng. Bila kau masuk dalam kereta ni geng, benda yang menarik mata kau adalah ni, dia punya gear ni 7 speed DCT, tapi gear dia geng macam bawa jet tu. Kau tengok ni screen, dah macam TV kat rumah kau tau. Seat dia memang just nice, memang sedap duduk, material leather. Satu lagi geng, orang Malaysia paling suka ni panoramik dia. Sunroof lah, ada orang kata sunroof, ada orang kata panoramik, sangat-sangat besar. Okey, itulah dia geng. Mata aku tak boleh nak tutup lah sebabkan kereta J-Tour T2 ni so memang handsome geng. So kalau korang nak tengok kereta ni depan-depan, datang ke Maib Serdang di Malaysian Auto Show 9 sampai 15 geng. So ada masa lagi, datang depan-depan tengok. Tapi dah keluar nanti kena beli.